Ni cerita betul aku cakap dengan korang Toyota bakal bankrupt kalau dia tak kekalkan 5 benda ni. Yang pertama, enjin sangat tahan lasak. Korang pun semua dah tahu. Gearbox pun lasak. Ketiga, kos nak repair dia rendah. Common wear and tear dia, minyak hitam, brake pad, filter, absorber dan nak ganti semua terlalu tak mahal. Yang keempat, mudah nak baiki. Kau pergi mana-mana bengkel sekalipun, semua boleh buat. Bila tengok, oh Vios, tak ada salah. Dan satu yang paling penting, nilai jualan semula dia tinggi. Maknanya resale value dia sangat tinggi lah. Sebab tu, kenapa kau tengok used car, walaupun Vios keli tahun 2015, 2016 masih lagi boleh trade in dan kita boleh jual balik. Dan kenapa bulanan dia jejak sampai 800 ke 850, boleh lagi ikat 9 tahun. Sebab itulah berlakunya benda ni. Aku selalu cakap benda ni dalam live. Tapi kadang-kadang orang kata, mahal lah bang. Pergilah cari yang murah. Kan? Tapi satu perkara yang aku nak tanya kau, nak aku bagi tahu kau, Vios ni bukanlah kereta yang paling canggih ataupun paling laju. Kan? Sebabkan 5 perkara ni lah dia jadi macam tu. Dan soalan kedua yang aku nak tanya, kenapa BMW yang orang gelar dia sebagai banyak makan wang tapi masih lagi relevan?